Hello, Assalamualaikum semua. Okey, sebagaimana yang telah saya janjikan, saya akan kongsikan resipi macam mana nak buat kek asas velvet, kek sponge ya, tanpa overload ya. Ikuti hingga akhir ya. Okey, pertama sekali kita asingkan kuning telur dan putih telur ya. Telur ni kalau C kita pakai 4, kalau A pakai 3 saja ya. Okey, sekarang kita mixer putih telur, gula dan juga sedikit garam. Mixer hingga jadi mering ya, ataupun kental ya. Kemudian kita ayak. Ini tepung kita dah ayak. Kita ayak serbuk koko sekali ya. Serbuk koko satu sudu besar saja ya. Okey, kita tengok kita punya adunan dah seperti mering ya, ataupun kental ataupun bertanduk ya. Jadi kita masukkan kuning telur satu persatu, dan juga selang seri dengan tepung ya. Sambil itu terus saja mixer perlahan ya. Dan kita masukkan tepung dan serbuk koko yang kita dah ayak tadi ya. Masukkan sedikit-sedikit. Okey, selang seri minyak dan juga susu cair kita campur sekali. Juga merah red velvet pun kita campur sekali ya. Masuk sedikit-sedikit lah. Selang seri dengan tepung tadi tu. Kita campur lagi. Buatlah hingga selesai ya. Hingga tepung habislah. Okey, dah sebati. Kita tak boleh lama sangat ya. Bila kita dah masuk minyak nanti dia bantat. Okey, sekarang kita boleh gaulkan dengan spatula. Kemudian kita masukkan dalam kita punya loyang ya. Loyang kita bulat 15 cm ukuran atas ya. Okey, ni loyang kita. Dah alas dengan baking paper dan letak sedikit minyak ya. Kita masuklah adunan kita tadi ke dalam loyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kek ni sangat sedap Dia tak ada rasa overload. Jadi rasa dia memang original. Kadang-kadang kalau kita overload tu, kek kita tak sedap rasa. Saya tak suka rasa overload tu. Saya lebih suka kek begini tak muak. Makan biasa pun tak letak krim pun dah sedap dah. Okey, sekarang ready untuk masuk oven ya. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 60 minit ya. Kita letak double boil ya. Bawah tu letak air ya. Okey, sekarang kek kita dah masak. Okey, mari kita keluarkan pada loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik Bismillahirrahmanirrahim. Cantik, sangat moist sangat dia punya. Nampak tak moist? Okey, mari kita buka dia punya kertas ni. Baking paper dia. Buka kat sisi-sisi tu. Cantik sangat. Gebu sangat gebu walaupun tak ada overload. Tapi kek kita sangat gebu. Okay, mari kita cuba memotongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok bahagian atas ni. Sebab biasa kalau kita nak buat kek, kita akan buang juga bahagian atas ni sebab kita nak ratakan, nak sama dia punya layer tu, potongan dia. Okey, kita akan tengok dia punya struktur dia macam mana. Cantik sekali. Nampak tak? Lembut.
kat sini pun memang lembut sangat lah. Tengok dekat. Okey, sekarang saya nak cuba memotong di tengahnya ya, begini. Okey, kita akan memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas sikit ni lagi ya. Tapi tak apa, kita nak potong dia. Kita nak tengok tengah dia tu macam mana ya. Tapi memang bagus kek ni, tampak boleh, rasa sedap. Memang segar je rasa. Okey, kita tengok tengah. Wow, cantiknya. Nampak tak? Memang cantik sangat. Menyelah kecantikannya. Kita bolehlah, dah sejuk kan ni, belum sejuk lagi, panas lagi. Lepas ni kita boleh topping ni, letak, buat macam kek biasalah. Sebab ini kita gunakan kek asas yang untuk buat red velvet cake ya. So sekarang kita sejukkan kek kita ni, dah siap lah ya. So siaplah kita punya kek ni, cantik kan? Gebu sangat. Kita dapat 2 layer. Kalau nak besar-besar lah, tapi kita boleh potong lagi ya, macam ni. Kita boleh buat satu lagi layer kalau kita nak buat nipis-nipis ya. Okay, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.